memilikimu. Jodoh pasti wish terus. Boleh kau dekat caption tu boyfriend orang keluar. Yang boy baju putih jaga diri selalu ah. Yang lain dalam kereta tu pandai-pandai lah hidup. Ai. Takut. Okey. Kawan aku tanpa orang pun boleh hidup. Jika aku bukan jalanmu. Baju putih selalu jogging kah? Selalu gym. Gym mana Gym kah? Orang tanya dia gelak. Gym depan klinik. Dekat depan tu. Sebab kau selalu berlari-lari dalam fikiran saya. Bana takut. Dah lah. Muka saya tak pernah lagi lari-lari di fikiran orang. Lapor ke tak? Termonitor ketua anggota lapor ke tak? Gitu kah? Nyanyi dah. Ku berhenti. Asyik. Oh, yang ini pun. Loh? Kondisi lagi gacor ketua. Mana? Lagi apa lagi macam mana nak tahu? Lapor sikit. Sejuk aja. Itu kejut. Dan dia kata tadi sejuk dia kata. Oi nah. Terkejut Macam dari peti ais. Sebab aku rasa kaki aku panas, Mek. Ya betul. Tangan dia sejuk nak mampus je. Ni, Dia letak dari sini. dia baru keluar dari freezer ni. Ni, letak sini. Ni lah luka-luka so terkena ais batu. Ya. Letak sini. Kasih panas lah badan dia mah. Ni lah tu. Mau betul dia asap-asap tadi. Dia beritahu mau makan ini kan asap-asap. Aku bilang asap tu keluar dari makanan bukan dari mulut. Tu makan asam ensol tu. I cakap dengan Mek tadi, Mek harga dia 4 pack RM89 je. Mek kata, I tanya Mek, Dia kan murah tu. bakar-bakar tu kan. Lepas tu dia kata, kalau tak ada duit ni, macam akhir bulan ni, tak tahulah nak cakap murah ke mahal. Halo. Dia macam kalau gaji tadi, kenapa lah kau cakap harga macam tu, aku boleh pergi. Dia macam dompet tu. Sampai keluar burung. Ya. Bodoh punya lagu. Ma, mana lagu best ma? Ketara bahas leng Sabahnya. Ya, Dia bukan sama aku lakukan Eh, untuk membuat Mek! belum. Bayang harus. Kak, aku dah penat dah tahan lagi. Mulai sekarang kita putus. Okey. Nah, Putus. dia kata I nak berak jap. Putus lah. Aku pun tak berak dah ni. Aku tak kenal kau and putus lah. Hai Sarah, hai. Yang memilih kau untukmu. Okey, baru betul, Mek. Karena aku mencintai dan hatiku hanya untukmu. Hai Mandak Sabah, hai. Ma, kau suruh bawa heklo kau kan, Ma? Dia dah kahwin. Kak pakai baju adik ke? Tak ada, ni is not crop top. Sumpah dia. Sumpah? Anis dah kahwin? Ya. Tiba-tiba Dia prank kan? Tadi aku ada tengok. Dia prank. Dekat KK kau atau KL? KL, di mana kau? KL. Mesti you tu tengok. Ya udah, aku pergi jaga anak baik-baik ya. Dia kahwin dengan Syazwana. Saya tak ada husband, tahun, saya tak ada sial. boyfriend, okay? So Gila. jangan pandai-pandai nak
Klaim. Gimana? Pergi makan ayam gepuk. Tahu tak siapa jadi wali dia? Adik dia. Lelaki tu. Kita orang pergi makan ayam gepuk, dia tak ada kawan-kawan. Ayam gepuk sahur. Tak silap. Oh man, ya. Comel je. Dia prank kan, lepas tu adik dia kata apa entah. Adik dia ada buat caption dekat video. Sampai dia komen, aku tak balik sabar lagi lah. Lelaki tu sabahan tu. Ayam tumbuk lagi best kak. Ya, tumbuk kau. Hanya Kakaknya duk tukar-tukar Ya. boyfriend. Kakak dia Adiknya dah belum kahwin. apply, belum lagi. Nak juga kahwin mak. Ya, nanti kahwin lah. ayam gepuk sambal hijau. Ni ayam gepuk sahur. Bukan hijau, bukan merah, bukan pedas, bukan pedis. No. Untuk selalu memilikimu seumur hidupku, setulus hatiku hanya untukmu. Kak, aku tengok-tengok mata kamu cantik kak. Aku jadi tertarik. Jadi esok kau puasa ganti. For what? No? Saya nak puasa ganti untuk apa dah korang? Ingat cantik ke? Memang cantik pun. I tergelak kejap. Alah, yang ni pun Galau